Tak mau pukul-pukul Sudin. Sudin marahnya. Kita nak pergi melawat kucing Mozi Cat sebab selalunya mereka akan duduk sepanjang sini. Tapi sebab kita buat cuci-cuci ni, dia masih basah. So kita quarantine dia orang kejap. Semua dalam bilik ini. Jom kita jumpa dia orang. Semua tengah ngantuk. Betul. Ngantuk lah. Oh, ada tengah makan, ramai tidur. Kita pergi jumpa kejap. Belum. Betul. Betul okey. Chester tidur. Oh, Chester tidur. Memun okey. Ucup panggil. Ya. Honda nak main? Nak main ni? Go. Oh, Honda nak main treadmill. Laju lagi. Tia baru lepas makan. Rosa duduk tempat Chester ni, Rosa. Awang tidur. Oda. Hai Oda. Joya. Habis sepah. Duduk ramai-ramai ni habis sepah. Ni? Sudin tak mau pukul-pukul Sudin. Sudin marahnya. Tumbuk dia. Tumbuk Sudin. Tumbuk. Ni stopper. Ni Meon. Hai Meon. Lopo dah makan habis sepah duduk ramai-ramai ni. Habis sepah. Ni. Sekejap lagi keluar. Tunggu kering dulu, okey? Sihat-sihat semua ni. Okey. So kalau ada siapa plan nak masuk hotel Mozi Cat, boleh lah. Ini hotel Mozi Cat lah ni. Ni sepanjang hotel Mozi Cat. Sepanjang ni hotel Mozi Cat. So ada siapa plan nak duduk di Mozi Cat untuk sama ada masa cuti sekolah ke raya ke bla 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 bila-bila, Roger kami. Okey? Boleh duduk kat sini. Thank you.